Dari piramid gergasi, tiba-tiba jadi lebih kecil. Piramid Yusakaf menandakan permulaan dinasti kelima Mesir Purba. Berbeza dengan piramid besar sebelum ini, saiznya jauh lebih kecil. Ini bukan kebetulan, tetapi perubahan besar dalam keutamaan. Fokus tidak lagi hanya pada saiz fizikal yang mega, sebaliknya penekanan mula beralih kepada kuil dan ritual keagamaan. Yusakaf juga terkenal dengan pembinaan kuil matahari. Ini menunjukkan peningkatan pengaruh pemujaan Dewa Ra. Piramidnya sendiri menggunakan bahan yang kurang kukuh. Sebab itu, banyak bahagiannya runtuh dan tidak kekal seperti Giza. Namun dari segi simbolik, ia sangat penting dalam sejarah. Ia menandakan perubahan arah dalam tamadun Mesir Purba. Dari kekuatan fizikal ke arah kekuatan spiritual dan keagamaan. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Piramid ini bukan sekadar batu. Piramid Sahure membawa perubahan besar dalam dunia pembinaan Mesir Purba. Fokusnya bukan lagi hanya pada struktur, tetapi pada cerita dan seni. Dinding kompleksnya dipenuhi relief yang sangat terperinci. Ia menggambarkan ekspedisi laut, perdagangan dan kehidupan harian. Ini adalah antara gambaran visual paling awal tentang aktiviti luar Mesir. Berbanding piramid sebelumnya, elemen naratif menjadi lebih penting. Ia bukan sekadar makam, tetapi arkib visual sejarah. Seni ukiran juga menjadi lebih halus dan hidup, menunjukkan kemajuan besar dalam kemahiran artisan Mesir. Walaupun piramidnya lebih kecil, nilainya dari segi sejarah sangat besar. Piramid Sahure membuktikan bahawa kekuatan tamadun bukan hanya pada saiz tetapi pada cerita yang ditinggalkan. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Piramid ini macam tak siap tapi penuh rahsia. Piramid Nefer-ir-Kare bermula sebagai piramid bertingkat seperti tangga. Namun di tengah pembinaan, ia cuba diubah menjadi piramid licin. Perubahan ini tidak disiapkan sepenuhnya sebelum kematian raja. Akibatnya, struktur ini kelihatan seperti separuh jalan. Tetapi inilah yang menjadikannya sangat penting untuk kajian. Ia mendedahkan teknik sebenar pembinaan piramid dari dalam. Lapisan teras dan cara susunan batu dapat dilihat dengan jelas. Tidak seperti piramid lain yang sudah ditutup sepenuhnya, ini memberi peluang unik kepada ahli arkeologi memahami proses sebenar. Selain itu, bahan yang digunakan juga lebih ringkas dan kurang tahan, menunjukkan perubahan ekonomi dan sumber pada masa itu. Piramid ini bukan kegagalan, tetapi jendela kepada rahsia pembinaan piramid Mesir Purba. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Ini mungkin piramid paling tak siap pernah wujud. Piramid Nefer-ir-Kare ialah antara piramid yang paling terbengkalai di Mesir Purba. Pembinaannya terhenti terlalu awal mungkin kerana kematian raja yang mengejut. Akibatnya, struktur ini tidak pernah mencapai bentuk piramid sebenar. Ia lebih menyerupai platform rendah berbanding piramid lengkap. Namun yang menarik, kawasan ini masih digunakan sebagai kompleks pengebumian. Pembinaan disambung secara minimum untuk menutup ruang makam. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengebumian walaupun projek gagal. Artifak yang ditemui di sini juga sangat bernilai untuk kajian. Ia memberi gambaran tentang kehidupan dan pemerintahan Nefer-ir-Kare. Berbanding piramid lain, ia mendedahkan fasa awal pembinaan dengan jelas. Piramid ini bukan simbol kejayaan, tetapi bukti bahawa tidak semua projek agung sempat disempurnakan. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Ini bukan sekadar piramid, ini kompleks yang hidup. Piramid Nuseret terkenal dengan kompleksnya yang sangat lengkap. Berbanding piramid lain, susun atur di sini lebih tersusun dan aktif. Ia menghubungkan kuil lembah, laluan panjang dan kuil mortuari utama, menunjukkan sistem ritual yang berjalan secara berterusan. Apa yang unik, Nuseret juga menggunakan semula struktur lama di sekelilingnya.
Ini menjadikan kawasan yang lebih padat dan sibuk berbanding yang lain. Pembinaan dilakukan dengan lebih praktikal dan efisien. Walaupun saiz piramidnya sederhana, fungsinya sangat besar. Ia menjadi pusat aktiviti keagamaan selepas kematian raja. Berbanding generasi sebelumnya, fokus kini pada operasi dan sistem. Piramid ini membuktikan bahawa kekuatan bukan hanya pada saiz, tetapi pada bagaimana ia digunakan. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta, misteri dan sejarah dunia.